generasi Z dan generasi Alpha sekarang memainkan peranan yang penting untuk kita nak against people yang bercakap generasi Z ni generasi strawberry lah, lemah lah apa semua kan. Dengan ada program ni, insyaAllah kita dapat lahirkan anak remaja yang lebih outspoken, holistik dan berkarisma. So yang bestnya tentang ARPRM ni, kita boleh masukkan dalam resume. So resume kita akan lain dengan pelajar lain. Contoh kawan matrik saya, masa tu ada pengajian kena buat resume. So bila saya masukkan ARPRM ni dalam resume, so kawan saya bandingkan saya punya dengan dia punya. Lepas tu dia tanya lah ARPRM ni apa kan. Terus saya terangkan lah, explain lah. Lepas tu saya cakap dah buat dia, rajin ke? So jelas sikit tak nampak kan. So saya mulakan saya punya gangsa pada 2019, di mana time tu saya ikut kawan saya je sebenarnya. Kawan-kawan lain dah, tapi kawan-kawan circle yang grup lepak-lepak ni, yang main motor, yang nakal-nakal ni tak join lagi. Lepas tu saya tanya dia, tak nak join ke? Cuma sekali, paksa kan. So bermulanya saya buat ARPRM ni pada 2019 lah. Berbanding dengan Dina tadi, Dina kan start dekat emas kan, sampai 3 tahun sebab COVID. Saya start dekat gangsa dengan Perak. So saya tak boleh nak move buat aktiviti pada gangsa dan Perak. So saya kena hold. Lepas tu lepas PKP baru saya buat. Masa kita buat futsal, lepas tu Perak kita nak tukar lain, boleh ke? Macam Cik Azmizah pun dah kata boleh. So saya cakap saya nak buat bola tampar. So pembayaran saya buat CapCut, camping, personal wall dan projek penempatan dan persediaan orang venue. So untuk tahap emas, khidmat masyarakat, kemahiran, kreasi fizikal, jelas-jelasan dan projek penempatan. Kat sini kita dah next stage yang paling tinggi lah kat ARPRM ni. So dari gangsa kita as a peserta naik ke Perak jadi facilitator. Lepas tu ke emas kita nak try lah benda baru yang boleh kita dah selama ni duduk dalam ni benda tu buat ni kan, tak faham. Bila slow-slow dari gangsa ni kita dah mula faham. So bila dah emas kita nak try jadi kedua. So ini eksekutif lah. So khidmat masyarakat sekali awal banyak dilakukan di Gordan Pemanis, UNF Gamat yang Sabtu Volunteers tu. So tempoh pelaksanaan 14 bulan 148. Yang ini memang ada dalam untuk volunteers sekali awal bantu berfikir lah, senang cerita berfikir duduk panas-panas seperti tu. Tapi as long as kita bantu kan. Nama ni tak kecil, nama tadi kecil, merinding. Yang ni kena bubuh bilotik. Jadi tu apa? Sekiranya Abang Zam tegas lagi lah time tu, gila lagi lah time tu, memang geram. So saya punya dah kurang sikit sebab saya pandai berlawan. So dia penceramah untuk peserta-peserta baru, budak-budak form 2 yang baru nak buat. So kita bagi tahu lah apa yang kita buat selama ni, apa yang dia orang akan lalui, best, banyak benefit. So next karyawan akan di layout ini KPO, kerja belajar. So saya first belajar buat kertas kerja dengan manage mesyuarat dekat sini lah. So untuk melahirkan pemimpin atau leader yang berjaya. Pegawai belia familiar lah kan dengan KPO kan. KPO kan semua persatuan hantar kan. Hantar. Ya, hantar je. Lepas PKP kan, lepas tu tak ada lagi gelek-gelek. Kita edit. Dia tengah pakai telefon tu kau? Apa hari ni lagu ni? Kalau lagi belakang kan nampak kan? Si saya. Pasal apa kau masuk industri kau tukar personality? Cuma aku seksi dia.
number. Kita botak lah. Saya ni masuk ke dalam. Kami kat Perak pun suka tengok kampung. Saya bersama. Saya Kita jaga dengan kampung. Kami pun suka tengok kampung. So kita pergi ke next component. Kat sini saya belajar lah layout. Sebab apa saya buat kemahiran CapCut ni, sebab saya tahu di masa akan hadapan. Contoh macam sekarang lah kan, kita banyak guna video-video editor kan. Kita nak promote something pun content. Betul. Sekarang tak pandai macam ni. Dah. Okey, saya memang kena buat bulletin kita minggu. Nanti saya hantar benda letak. Okey, boleh. Tapi ada banyak bayaran lebih lah. Saya kena buat video. Nanti saya cakap dia. Kita emas ni. Bukan betul dapat emas. Boleh. Video satu video tak ada. Nanti di hujung. Kita boleh tengok. So next physical reaction, macam sebelum ni gangster dengan Perak saya buat futsal. Dan emas saya tukar bola tampar. Sebab saya tukar bola tampar sebab masa PKP tu saya tengok anime Haikyuu. So tiba-tiba saya nak main bola tampar. Ya, saya Gen Z. Masa PKP kan kelas online, duduk depan laptop. Masa kelas pun kita tengok anime. Jangan baca cik saya. Sampai sekarang dia ada bubur teh semua lah. Kami tak ada. So masa ni start dengan beberapa orang je. So saya belajar lah dari zero kan. Tentang bola tampar, luas gelanggang, saiz bola. Cik Al-Mizam pun sokong lah saya nak buat bola tampar. Kompor dia kena sokong dia minta umur. Tak sokong. Tapi kadang-kadang something yang saya nak buat pun nanti dia persoalkan balik. Kat situ jadi perbalahan dan pergaduhan mulut antara orang tua. Macam berdekat lah kan. So masa ni Macam mana dia minta. Dia kumpul macam-macam nama. tapi bagus. Orang tua lah. Untuk nak melahirkan peserta emas yang berkualiti, kita kena ada mentor yang berkualiti juga. Oh, berapa kami tak tahu. Pada kau dah tapi dah. Baik, kita tak pergi dah. So ini latihan di College Matrikulasi Johor. Oh ya, masa saya nak masuk matrik tu, sukan saya sebelum ni olahraga. Saya atlet olahraga. Dan masuk matrik, saya try untuk nak masuk bola tampar di matrik. Dan tiba-tiba dapat. So dari situ pun saya boleh masukkan dalam saya punya laporan emas. Kau tinggi sikit daripada Dina lah. Dina tadi berdarisa kan. Sukan tu dia dah cakap. Sebab saya aktif. Berdarisa tak boleh tinggi. Cikgu. So ni lah Kau matrik mana ni? Johor, matrik Johor. Memang tak ada keluar dari Johor kan? Sebab masa tu tak ada pilihan. Kalau tak saya memang nak ambil jauh-jauh sikit dari rumah. Jadi banyak bergaduh dengan mentor juga. Okey, sikit-sikit kau buat apa saya di Dewan ni? Okey. Sebab saya agak liar ni. Okey, tempatnya adalah di kampung sebelah saja. Okey. So kat situ kita dah boleh kurangkan kos. Sebelah Kopeng, kau sebelah mana? Sebelah kami Tak, saya kat sebelah mana. Ini pada mana sebelahnya Kemelang. Ha? Sebelah tu kampung apa? Betul-betul kampung sebelah. Daerah sebelah. Kampung. Daerah sebelah. Kemelang. Tentu tak sampai Kemelang lagi Sekijang. Sekijang, Sungai Sekijang tu. Ya. Lepas tu time ni saya buat dua kaedah. Satu eksplorasi dan ekspedisi. So dekat Riverside Camp ni kita explore lah. Kita explore kawasan tu, buat aktiviti explorasi. Lepas tu kat Nuria Camp tu, di mana dusun durian kat situ. So daripada Riverside Camp ni kita suruh peserta-peserta berjalan angkut kemah-kemah tu. So kita malam dekat ikut tu. So dua tempat lah. Okey, peserta siapa? Peserta terdiri daripada peserta Gangsa dan Perak. Emas pun ada. So saya sum upkan tiga-tiga. Daripada persatuan kan? Daripada bawah persatuan. Sampai dekat kebun durian tu apa jadi? Nanti ada gambar. Kita cerita berdasarkan gambar. So ini aktiviti-aktiviti yang Nampak tu tadi siapa punya tak
Banyak juga saya berbalas idea dengan Abang Islam sebab saya cakap saya ketua facilitator. So saya dah buat ni, lepas tu cakap kenapa awak nak buat ni, kenapa tak ikut contoh-contoh sini sama. Lepas tu saya jawab balik, ini jenis rasa saya tahu tak apa yang seronokkan dia orang nak buat dan belajar. So kita ajar peserta-peserta Gangsa dan Perak ni, di mana diorang kan tak sangat kan. So kita belajar dia cara masak nasi dengan kayu api macam ni, cara masak nasi dalam meskin. Meskin disediakan bilik memang ada. So cara nak hidupkan api kita ajar kan, kita tak kena lighter macam tu lah. Kita kena dapur gas yang tu. Pandai yang orang bawa masak sardin, masak barbecue. So kita ajar dia orang cara untuk survive lah. Dia orang seronok sebab kita ilmu baru kan dia orang. So ni hari kedua, ni aktiviti explorers. Saya buat soalan-soalan dia. So setiap checkpoint tu akan dibahagikan kepada peserta tahap emas as a checkpoint, jaga checkpoint. So di setiap checkpoint tu adalah ada banyak cabaran-cabaran. So itu semua saya fikirkan lah supaya peserta-peserta Gangsa dan Perak ni dapat sesuatu daripada kerajaan besar. Ni ada sungai di kawasan tu. So masa peserta Gangsa dan Perak dah balik, sebab peserta emas kan 4 hari 3 malam, ni hari terakhir. So hari terakhir ni hanya tinggal peserta emas. So time ni semua dah tak ada jawatan, semua bagi Abang Zam. So kat sini kami belajar SWOT sambil berendam dengan air sejuk-sejuk tu, memang tekanan. So kita belajar cara nak jual diri kita, maksudnya cara dapatkan confidence level lah. So ini penilaian program. Sebelum kita lepaskan peserta-peserta tahap Gangsa dan Perak tu, kita suruh jawab Google Form lah. Kita nak tahu feedback diorang tentang penjelajahan nasak yang kita buat. So untuk projek perubatan, saya ketua projek. So kat sini paling banyak lah ilmu yang saya dapat dan dipraktikkan terus. So nama projek Program Kesedaran Awam dan Kajian Saintifik Pemeliharaan Penyu dan Ekosistem Marine. So bertempat di Terengganu, daerah Maman dan Rantau Abang. So sama macam Dina, kita buat 2 grup sebab ada syarat untuk projek penempatan tadi, 1 grup tak boleh lebih 4-5 orang. Okey, ni surat kelulusan untuk projek penempatan. So ini adalah, so kita akan lampirkan dengan semua nama-nama peserta untuk mendapatkan kelulusan. So ini tentatif awal. Tentatif awal yang kita dah bagikan kepada 2 kumpulan tadi. Ini yang saya buat. So projek penempatan saya bahagikan kepada 3 kluster. Kami buat 3 kluster. Yelah sebab saya leader kan. So korang kena ikut lah. Saya cakap kan geng saya, korang kena ikut. So kluster pertama lapangan saintifik, di mana kami kat sini belajar kitaran hidup penyu. Okay, cara menggali berapa dalam. Penyu tu baru lepas bertelur, kita terus korek, kita terus pindah ke sektori tu. Then kita catat berapa banyak telur penyu tu dan ikut nombor IC dekat sisi penyu tu. Dekat mana ni? Dekat Terengganu. So kluster kedua lapangan awam, kita juga buat pembersihan pantai di Rantau Abang dan kita explain tentang penyu ni lah, yang datang ke pengunjung-pengunjung yang datang ke pusat konservasi penyu, kita explain pasal penyu ni. So itu lapangan awam. Dan kluster ketiga, kaji selidik. Kita nak menilai tahap kesedaran pengunjung-pengunjung yang datang ni, sama ada komuniti setempat atau abang tu ataupun tourism yang datang. So kita akan paksa diorang untuk scan Google Form tu dan jawab tentang kesedaran penyu.
Ini sebab ada buah. Ini projek penempatan di mana kami discuss nak buat projek apa. So saya explain lah. Dan untuk dana projek penempatan ni kami cari sendiri crowdfund kiranya, dan peserta juga ada keluar yuran sebab kita nak tambah kan. So time tu dana kita dapat kumpul sebanyak 3,000. Kita cari daripada senior-senior, kita buat iklan nak buat projek penempatan. So senior-senior yang ada emas ni diorang memahami, so diorang banyak menolong. So pengangkutan yang kami pergi dari Segamat ke Terengganu tu kami naik bas. So ni hari pertama di pusat konservasi penyiaran kawasan. Kita belajar. Saya tak pernah siang ikan, so saya tiba-tiba siang ikan kat situ. Dan saya siang paling cantik daripada perempuan-perempuan yang ada tu. Bukan nak claim lah, tapi pegawai kat situ mesti dia cakap, ni siapa siang ni cantik ke? Sebagai ketua saya sangatlah menguntungkan. So ni di Ma Daerah Sumaman, di mana kami tengok live sendiri penyu tu semua. Dan pengalaman yang saya tak boleh lupa masa nak ambil gambar ni, saya kena libas dengan pasir itu besar kan. Dan ni lain kali, dan ini kita masukkan balik untuk pengiraman. Ini lapangan sosial, lapangan awam mana kami bersihkan. Ini actually kawan kepada Cik Azizi, di mana anak dia dua ni always talk in English. So saya kena explain in English dan kita lidah Jawa, lepas tu nak kena cakap English dengan budak tu. So, tapi saya try lah. So ni hari terakhir di Pusat Konservasi Penyu tu. Di sini kami dapat belajar untuk nak manage program penutupan. So dari flow, persembahan, meetup session. Sama juga dengan Cik Asrul yang sama dengan Dina tadi. So kita ceritakan sikit lah sebagai refleksi. So dia tak santai-santai. So ini saja yang akan dapat apabila dah graduate emas. So ni majlis pentawian emas. So ya, tahu ni apabila kita graduate emas, dia bukan setakat penampilan dengan lain, perangai perkara kita lain, pakai lain. so kita akan dapat 2 sijil dan ni medal macam kat belakang tu, tapi ni dah baru sikit dengan pin emas. So life after gold. So tuan-tuan dan perempuan akan dapat sijil macam ni juga. Dan apabila lulus lah lagi SMK, bila lulus, dan satu pin merah. So ni life after gold. Saya bagi sharing session juga macam ni lah, tapi ni di zon selatan, di negeri Johor sahaja. Ni di utara, di Alustar, Lepas. Dan ni daerah Gombak. So ni penerangan yang ada untuk Form 6 di Sekolah Tinggi Segamat. Dia baru nak mula. So ni AMD dengan Sandra, ya baru tahun lepas. Mana kan? Banyak kenal lah tu ni. Daripada base Navy ke Pulau Paku. Awalnya lah kahwin, so ramai dah excited, semua peserta itu excited. Lepas tu tiba-tiba tukar ke Pulau Paku, ada yang protes. Kan sama, personality je lagi.